bila jemputan Presiden Putin pada Dato' Sri Anwar ke Moskow sebenarnya membuka lembaran baru bidang kerjasama yang tak pernah diteroka, termasuk juga lawatan Dato' Sri Anwar ke Tatarstan di Kazan, dan membolehkan sebenarnya bidang-bidang ekonomi yang belum diteroka seperti pelancongan, termasuklah memulakan semula penerbangan terus dari Moskow ke Kuala Lumpur yang sedang diusahakan sekarang, akan membolehkan Kuala Lumpur akan menjadi salah sebuah hub terpenting di Asia Tenggara selain Bangkok dan Singapura untuk memastikan kekayaan ekonomi dan ketersambungan jaringan pelancongan dan ekspor dan sebagainya, benda itu boleh dilaksanakan dan boleh dimanfaatkan sebagai sebuah negara yang kecil tetapi memberi manfaat keseluruhan kepada negara-negara Asia. Jadi Kuala Lumpur akan dijadikan sebagai salah satu hub utama untuk barang dan produk Rusia masuk ke Asia Tenggara, dan Malaysia juga sebagai sebuah pengerusi ASEAN dan berjaya manfaatkan pertumbuhan ekonomi yang baik untuk merangsang ke semua negara-negara ini supaya bekerjasama dengan Malaysia dalam konteks pengerusi ASEAN dan membolehkan mereka melihat manfaat yang boleh diterima Malaysia pada awalnya dan dikembangkan kepada negara-negara lain. Selain itu, saya juga ingin memberitahu juga tentang bidang-bidang yang lain seperti ekonomi digital, seperti pelaburan dalam bentuk teknologi tinggi, teknologi hijau dan sebagainya. Rakyat Malaysia sebenarnya bertuah kerana kerjasama daripada kerajaan Rusia memastikan juga kesemua ekspor kita ni dah dipelbagaikan dalam beberapa segi. Kita tidak hanya terlalu bergantung kepada ekspor ke Amerika dan ke Selatan Eropah. Yang ini sebenarnya tujuan sebenar kenapa jemputan daripada Presiden Putin itu sebenarnya memberi isyarat juga kepada Amerika Syarikat di bawah pentadbiran Donald Trump bahawa Malaysia tidak hanya terlalu bergantung kepada pasaran ekspor tradisi. Sebaliknya, Malaysia sudah mula meneroka pasaran-pasaran luar termasuk juga negara-negara Afrika. Jadi oleh itu, rakyat Malaysia juga harus berbangga kerana bukan sekadar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menyelesaikan isu-isu hal-hal diplomasi ini, tetapi dalam masa sama juga membuka ruang kepada negara-negara lain untuk melihat peranan Malaysia dalam konteks memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya untuk kita dapat manfaat secara langsung atau tidak langsung dalam tahun-tahun akan datang. Jadi saya yakin dengan kepimpinan Kerajaan Madani akan boleh membawa suatu perubahan yang baru dalam tempoh setahun atau 2 tahun akan datang.